Biar betul lah bang ni. Kuih apa bang bawa? Kuih kapel. Mana ada kuih kapel? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapel ni. Tengok ni kan kapel. Cakui kapel. Siap-siap bagi dua. Nampak tak? Iya. Nampak komunikasi. Itu sebabnya kalau bercakap dengan suami ni, kalau mengajak jangan pakai postmate. Kadang suka tu. Cakap dengan ayah kau. Ni nasi goreng dah siap. Ayah tengah basuh motor. Ya. Mama cakap nasi goreng dah siap. Kau cakap dengan mama kau kejap lagi. Masuk dalam. Mama, ayah cakap kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau sekarang. Now. Ayah, ni mama cakap tau. Bukan Alung cakap. Mama cakap sekarang. Now. Kau cakap dengan mama. Kau tak kerti bahasa ke apa? Maksud mama ni bukan Alung cakap tau. Ayah cakap. Dia cakap tak faham bahasa ke apa. Kau cakap dengan ayah kau jangan kurang hajar. Boleh tak? Ya Allah Akbar. Anak tu dah tak tahu nak cakap. Apa salahnya suami tengah basuh motor, isteri datang dia gosok, abang. Ya. Bila air tu terpercik pergi dekat isteri, keluar video klip Hindi. Langsung suami dia, koi ladki hai, jab hasti hai. Bila dia mengaut, barish hoti hai, canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan tu, cak dom cak. Jadi video klip. Kita tak cuba mana kita tahu. Saya tengok filem Tamil, filem Hindi tu kalau hero nyanyi tiba-tiba satu kampung terbabit. Tak tahu macam mana dia buat. Cuba kita buat. Kedua. Ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang di masing-masing. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Anak dapat nombor 3 dalam kelas 50 orang. Anak dapat subjek bahasa Inggeris terbaik. Maknya pun tahu yes, no right, thank you, what you talking about lagi. Tapi anak dapat subjek bahasa Inggeris terbaik. Anak dapat anugerah sahsiah terbaik. Kadang-kadang seorang perempuan, seorang ibu boleh menitis air matanya hanya sekadar menyaksikan anak menyertai istiadat convocation. Anak kita dah convo lah bang. Allahu Akbar. Suami pun cakap kau bawa bertenang. Indian convocation tadika ni. Bukan convocation college. Yang kau beri sangat ni kenapa? Tak apalah. Orang perempuan kan macam tu, mudah tersentuh hatinya. Yang keempat, kita benda-benda yang kita buat, kan? Kita mudah nak, apa kata, benda yang kita buat selama ni menyebabkan jiran, rakan sekerja, orang sekeliling kita, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu keempat. Kelima, mudah nak buat benda-benda baik, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang. Ada je bantuan nak bagi, macam itulah. Yang keenam, apabila rumah kita sering kali diziarahi tetamu. Ada je tetamu datang rumah. Itu tak termasuk yang tin Shopee. Itu tak kira. Itu kau yang order. Abang datang lagi, bang berkat bukan. Jadi kalau yang berkat ni datang bawa masuk rumah, jamu makan apa semua, itu berkat. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. Macam itulah tuan-tuan dan puan sekalian. Ya. Jadi dalam hidup kita ni macam tu je. Hidup kita ni simple aja. Hidup tak lama pun. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Anak seorang-seorang keluar rumah. Pasal tak? Anak dah masuk universiti. Tiba-tiba anak sebut, Mama nak kahwin. Wahai macam baru semalam aja dia habis sekolah. Nampak tak? Sekejap je masa. Jadi manfaatkan. Saya selalu sebut satu perkataan ni. Saya renungkan apa yang saya sebut. Bahagia ini bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Sebab saya tak kisahlah orang nak cakap-cakap macam mana pun, saya ceramah lah. Betul, sebab saya suka ceramah, suka jumpa orang yang berbeza-beza. Saya dapat berkenal-kenalan dengan Datuk Sapawi, kan? Daripada dulu yang mula kat mana tu, dekat Sipitang tu.